Assalamualaikum dan salam Ramadan. Selamat datang ke rancangan TVPSS. Ramadan ceria sama-sama dengan kita orang. Hari ni Husna nak kongsi satu tajuk best. Syukur, kunci kebahagiaan. Kawan-kawan tahu tak apa maksud syukur? Syukur bukan setakat sebut Alhamdulillah je tau. Syukur maksudnya kita rasa terima kasih dalam hati kepada Allah. Contohnya pagi ni kita boleh bangun tidur, boleh bernafas dan datang sekolah dengan ceria. Itu semua sebenarnya nikmat besar daripada Allah tau. Kadang-kadang kita sibuk nak benda baru, sampai lupa nikmat kasih sayang ibu ayah. Dalam Al-Quran Allah janji, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Jadi kalau nak hati tenang dan rezeki murah, kita kena selalu bersyukur. Contoh syukur di sekolah, walaupun cuma bawa roti atau nasi lemak. Kita makan dengan gembira, jangan merungut. Sebab ada kawan lain mungkin tak sempat sarapan. Nikmat ilmu pula. Kita ada cikgu baik dan buku yang cukup. Cara kita bersyukur ialah fokus dalam kelas dan belajar rajin-rajin. Nikmat kawan pula. Ada kawan untuk bermain dan berbual. Jadi jangan buli kawan. Sentiasa cakap baik-baik. Husna nak kongsi formula syukur. 1. Sebut. 2. Simpan. 3. Sumbang. Pertama, sebut. Biasakanlah sebut Alhamdulillah setiap kali dapat benda baik. Kedua, simpan. Simpan rasa rendah diri itu dalam hati. Ketiga, sumbang. Gunakan tangan kita untuk bantu orang lain. Ingat tau korang, orang bahagia ni bukan sebab dia ada semua benda dengan apa yang dia ada. Sekian sahaja dari Husna ya. Jumpa lagi minggu depan korang. Jumpa lagi dengan kami nanti ya. Jangan lupa like, subscribe dan share supaya lebih ramai dapat manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.